Dalam siri video kali ini, kita akan menjelajah salah satu laluan utama di negeri Perlis, iaitu laluan Persekutuan 7 atau lebih dikenali sebagai Jalan Kangar Padang Besar. Laluan ini menjadi penghubung penting antara ibu negeri Perlis, iaitu Kangar, dengan bandar sempadan Padang Besar yang terkenal sebagai pintu masuk ke Thailand serta destinasi membeli belah yang popular. Perjalanan bermula di bulatan Jubli Emas yang terletak di Bandar Kangar. Dari bulatan tersebut, kita mengambil susul keluar menuju ke arah utara, mengikuti laluan Persekutuan 7 menuju ke Padang Besar. Sepanjang perjalanan, laluan ini membawa kita melalui beberapa kawasan yang mempunyai keunikan tersendiri, antaranya ialah Berseri, sebuah kawasan yang terkenal dengan aktiviti pertanian dan pemandangan desa yang menghijau. Seterusnya kita akan melalui titik tinggi, sebelum memasuki kawasan kaki bukit yang terkenal dengan latar belakang Bukit Batu Kapur serta pelbagai tarikan alam semula jadi. Tanpa perlu menukar laluan, kita hanya perlu terus mengikuti jalan Persekutuan 7 sehingga tiba di bulatan Padang Besar. Bulatan tersebut menjadi penghujung rasmi laluan dan terletak berhampiran kompleks sempadan Malaysia-Thailand. Selepas mengetahui laluan perjalanan dari Kangar ke Padang Besar, mari kita lihat pula beberapa fakta penting mengenai Jalan Persekutuan 7. Laluan Persekutuan 7 dari bulatan Jubli Emas di Kangar sehingga ke bulatan Padang Besar mempunyai panjang keseluruhan kira-kira 38.15 km. Walaupun jaraknya tidak terlalu jauh, jalan ini merupakan antara laluan paling penting di negeri Perlis kerana menghubungkan pusat pentadbiran negeri dengan bandar sempadan Malaysia-Thailand. Dengan keadaan jalan yang baik dan laluan yang agak lurus di kebanyakan bahagian, perjalanan biasanya boleh diselesaikan dalam masa sekitar 40 hingga 50 minit, bergantung kepada keadaan trafik, cuaca serta jumlah kenderaan berat yang menggunakan laluan ini. Berdasarkan warta rasmi Jabatan Kerja Raya Malaysia, laluan Persekutuan 7 sebenarnya dibahagikan kepada dua seksyen utama. Seksyen pertama ialah Jalan Kangar Padang Besar, yang bermula di bulatan Jubli Emas, Kangar dan berakhir di bulatan Padang Besar. Panjang seksyen ini ialah 38.150 km dan merupakan laluan yang sedang kita jelajahi dalam siri video ini. Seksyen kedua pula ialah Jalan Kangar Alor Setar. Bahagian tersebut mempunyai panjang sekitar 17.330 km dan menghubungkan sempadan negeri Kedah dengan Bandar Kangar. Laluan tersebut menjadi sambungan penting kepada pengguna yang datang dari arah Alor Setar sebelum meneruskan perjalanan ke Padang Besar melalui laluan Persekutuan 7. Pembahagian ini menunjukkan bahawa laluan Persekutuan 7 bukan sekadar jalan biasa, tetapi merupakan sebahagian daripada rangkaian jalan persekutuan yang menghubungkan bandar-bandar utama, kawasan luar bandar, pusat perdagangan serta pintu masuk antarabangsa di utara semenanjung Malaysia. Melihat pula persimpangan-persimpangan utama yang terdapat di sepanjang laluan Persekutuan 7, persimpangan tersebut bukan sahaja memudahkan perjalanan penduduk tempatan, malah menjadi penghubung ke pelbagai lokasi penting di seluruh negeri Perlis. Di sektor Kangar, iaitu titik permulaan laluan, perjalanan bermula di bulatan Jubli Emas, sebuah bulatan utama yang menjadi nadi lalu lintas Bandar Kangar. Dari sini, pengguna boleh meneruskan perjalanan ke arah Alor Setar di sebelah selatan atau memasuki pusat Bandar Kangar yang menempatkan pelbagai pejabat kerajaan, premis perniagaan dan kawasan kediaman. Tidak jauh dari situ terdapat persimpangan Jalan Hospital. Simpang tersebut menjadi laluan utama menuju ke Hospital Tuanku Fauziah, iaitu hospital pakar dan pusat rawatan utama bagi negeri Perlis. Oleh sebab itu, kawasan ini sering menerima aliran trafik yang agak tinggi, terutama pada waktu puncak. Seterusnya ialah persimpangan Behor Latih. Simpang tersebut menghubungkan laluan Persekutuan 7 dengan Jalan Raja Sheikh Alwi serta beberapa kawasan perumahan yang semakin berkembang di sekitar Kangar. Apabila meninggalkan kawasan bandar, memasuki sektor pertengahan antara Kangar dan Berseri. Persimpangan Jejawi merupakan antara persimpangan paling penting di laluan ini. Melalui Jalan Negeri R11, pengguna boleh menuju ke Bandar Diraja Arau, selain ke Universiti Malaysia Perlis atau UNIMAP yang menjadi pusat pendidikan tinggi utama di negeri ini. Selepas itu ialah Persimpangan Santan.
Persimpangan berlampu isyarat itu memberi akses ke Kampung Santan dan beberapa kawasan luar bandar yang terkenal dengan aktiviti pertanian serta penempatan penduduk. Kemudian persimpangan Abi, walaupun kawasan itu lebih tenang, simpang itu tetap memainkan peranan penting kerana menghubungkan mukim Abi dan kawasan pertanian di sekitarnya. Bahagian berseri dan Piti Tinggi juga menawarkan pemandangan Bukit Batu Kapur serta suasana kampung yang menarik. Persimpangan Berseri menjadi pintu masuk ke Pekan Berseri, sebuah pekan yang berfungsi sebagai pusat transit bagi penduduk sekitar. Dari situ juga, pengguna boleh menuju ke Tasik Melati, sebuah lokasi rekreasi yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi, serta kem askar wataniah yang terletak berhampiran. Seterusnya ialah Persimpangan Tasoh. Simpang itu membawa pengguna ke kawasan Tasik Timah Tasoh, salah satu empangan dan kawasan rekreasi yang terkenal di Perlis. Kawasan tersebut sering menjadi destinasi pilihan bagi mereka yang ingin menikmati pemandangan tasik, aktiviti riadah dan suasana yang tenang. Persimpangan Piti Tinggi atau Kaki Bukit, persimpangan yang merupakan salah satu simpang paling penting di sepanjang laluan Persekutuan 7. Di situ, pengguna boleh memasuki laluan Persekutuan 79 untuk menuju ke Pekan Kaki Bukit dan seterusnya ke Gua Kelam, sebuah destinasi pelancongan terkenal yang mempunyai sejarah perlombongan biji timah serta laluan gua yang unik. Walaupun negeri Perlis merupakan negeri terkecil di Malaysia, ia menyimpan pelbagai destinasi pelancongan yang unik, gabungan keindahan alam semula jadi, kawasan rekreasi, lokasi bersejarah dan pusat membeli belah menjadikan perjalanan di sepanjang laluan Persekutuan 7 lebih bermakna. Antara destinasi yang terkenal ialah Taman Ular Perlis. Walaupun dikenali sebagai Taman Ular, lokasi ini sebenarnya merupakan sebuah zoo mikro yang menempatkan pelbagai spesies reptilia serta beberapa haiwan lain. Ia menjadi destinasi pendidikan yang sesuai untuk seisi keluarga, khususnya kanak-kanak yang ingin mengenali dunia hidupan liar dengan lebih dekat. Tidak jauh dari situ terletaknya Taman Rekreasi Tasik Melati. Kawasan itu cukup terkenal dengan suasana yang tenang, laluan pejalan kaki di atas air serta jambatan yang mempunyai seni bina bercirikan tradisional Cina. Ramai pengunjung datang pada waktu pagi dan petang untuk berjoging, bersia-sia atau menikmati pemandangan matahari terbenam bersama keluarga. Bagi peminat agropelancongan, Taman Anggur Perlis juga wajar dikunjungi. Di situ, pengunjung berpeluang melihat sendiri pokok anggur yang ditanam dan berbuah dalam iklim tropika Malaysia. Ia membuktikan bahawa tanaman anggur juga mampu diusahakan dengan baik di negeri Perlis. Tarikan Empangan Timah Tasoh, empangan yang bukan sahaja penting sebagai sumber bekalan air, malah menjadi antara lokasi rekreasi yang popular di Perlis. Dari dataran Empangan Timah Tasoh, pengunjung dapat menikmati panorama tasik yang luas dengan latar belakang banjaran bukit yang menghijau. Terdapat juga pelbagai aktiviti menarik seperti berkayak, menaiki bot ronda, berkelah dan berkemah, menjadikan kawasan ini sesuai untuk pencinta alam semula jadi. Ketika lori ini semakin menghampiri bulatan padang besar, bermakna perjalanan kita di sepanjang laluan Persekutuan 7 juga hampir sampai ke penghujungnya. Sepanjang kira-kira 38 km perjalanan ini, kita telah melalui bandar, kampung, kawasan pertanian, empangan, Bukit Batu Kapur serta beberapa lokasi pelancongan yang menjadi kebanggaan negeri Perlis. Walaupun Perlis merupakan negeri yang paling kecil di Malaysia, keindahan alam semula jadinya mampu memberikan pengalaman yang sukar dilupakan. Di negeri inilah terbentangnya sawah padi yang menghijau, banjaran Bukit Batu Kapur yang megah, tasik yang tenang, gua-gua semula jadi yang penuh sejarah, serta dusun dan ladang yang menghasilkan buah-buahan tempatan terkenal seperti mangga harum manis. Selain itu, kedudukan Perlis yang bersempadan dengan Thailand menjadikan negeri ini sebuah pintu masuk penting bagi perdagangan, pelancongan dan pertukaran budaya. Setiap hari, ribuan kenderaan persendirian, bas, motosikal dan lori menggunakan laluan Persekutuan 7 untuk menghubungkan Kanga dengan Padang Besar, menjadikan jalan ini antara laluan penting di negeri ini. Semoga perjalanan kali ini memberikan sedikit sebanyak pengetahuan mengenai laluan Persekutuan 7 serta memperlihatkan keindahan negeri Perlis yang mungkin belum pernah anda terokai sebelum ini. Terima kasih kerana menemani perjalanan dari Kanga hingga ke Padang Besar. Semoga kita akan bertemu lagi dalam penjelajahan laluan-laluan menarik yang lain di seluruh Malaysia. Sehingga bertemu lagi,
Pandulah dengan cermat, utamakan keselamatan dan selamat meneruskan perjalanan.